Saya tidak ada masalah orang menegur dan mengkritik. Kalau boleh jangan ada cukai sama sekali. Lebih baik bayangkan satu negara yang tidak ada cukai sama sekali. Tak adalah sekolah pun. Soal yang dibangkitkan tentang SST. Saya lihat ada beberapa mahasiswa dia mengeluh katanya kadar elektrik naik. Saya tak faham. Mungkin dia, betul saya tidak tahu. Dia ni mewakili, selalu saya sebagai pejuang mahasiswa dulu kita kata kita ini conscience of the majority. Mewakili hasrat perjuangan hati nurani rakyat terbanyak. Tapi kadar elektrik tak naik. Melainkan bagi yang 10-15% teratas. Apakah benar dia terkesan umpamanya kita universiti umpamanya mengenakan kadar elektrik bagi mahasiswa? Kalau benar, itu kita harus betulkan. Yang saya tahu, universiti dikecualikan, universiti awam dikecualikan. Ya. Jadi hal-hal ini umpamanya dijadi seba kerana kebebasan itu jadi ruang fitnah, ruang maki hamun. Jadi kena, saya harap saudara-saudari, adik-adik kita atau anak-anak kita, tolong berikan fakta. Saya tidak ada masalah orang menegur dan mengkritik. Kalau boleh jangan ada cukai sama sekali. Lebih baik bayangkan satu negara yang tidak ada cukai sama sekali. Tak adalah sekolah pun. Tak adalah nak naik gaji penjawat awam, cukai tak ada. Jadi cukai yang bagi kita, kalau boleh jangan bebankan rakyat banyak. Sebab itu kadar elektrik yang diputuskan oleh rakan-rakan menteri, oleh jemaah menteri, itu elak daripada membebankan. Tapi andai kata ada satu dua yang terkena, wallahualam, boleh kita baiki. Tapi untuk menyatakan kami menentang kenaikan elektrik, ini cukai-cukai bertambah, saya tak betul.